Assalamualaikum dan selamat datang. Untuk perkongsian kali ni, kita akan kupas tuntas pasal solat. Maksudnya, kita akan tengok dari A sampai Z, dari rukun-rukunnya sampailah ke amalan-amalan lepas solat. Jom, kita fahami sama-sama ibadah yang paling utama ni. Okey, kita mulakan dengan satu kata-kata yang sangat power. Solat tu tiang agama. Cuba kita fikir sekejap. Ini bukan sekadar perumpamaan tau. Ia sebenarnya satu peringatan yang jelas. Kalau tiang tu tak ada, bayangkan apa jadi pada bangunan iman kita? Boleh runtuh kan? Serius, macam tu sekali kepentingannya. Jadi, kenapa solat ni penting sangat? Dalam bahagian pertama ni, jom kita teroka sama-sama. Kenapa ia dianggap sebagai paksi utama dalam Islam? Dan macam mana sebenarnya solat ni boleh membentuk hubungan kita terus dengan Pencipta? Okey, benda pertama yang kita semua kena jelas. Solat ni wajib. Fardu, bukan pilihan. Ini adalah arahan terus dari Allah untuk setiap orang Islam yang dah cukup syarat. Jadi kalau kita tinggalkan, bukan setakat dosa besar tau. Tapi ia macam kita sengaja tinggalkan satu lubang besar dalam agama kita. Tak lengkap jadinya. Okey, sekarang jom kita masuk ke blueprint solat itu sendiri. Komponen paling teras, kita akan kenal dengan 13 rukun solat. Rukun ni, dia macam bahan binaan asas untuk sebuah rumah. Kalau satu bahan pun tak cukup, rumah tu tak akan siap kan? Macam itulah pentingnya rukun ni. Jadi, apa benda sebenarnya rukun solat ni? Senang cerita, ia gabungan pergerakan badan dan juga bacaan mulut yang membentuk tulang belakang solat kita. Ada dua benda penting sangat kena ingat. Pertama, kena buat ikut turutan. Tak boleh lompat-lompat. Kedua, kalau tertinggal satu je, solat kita tak sah. Terus tak sah. Kena hati-hati betul. Dan jumlahnya ada berapa? Ada 13 semua sekali. Nombor 13 ni penting sangat untuk kita ingat sebab inilah rangka yang membina setiap solat yang kita buat. Tak kisahlah solat fardu ke, solat sunat ke, 13 rukun ni mesti ada. Yang ini best. Untuk kita senang faham dan ingat, 13 rukun ni sebenarnya boleh kita pecahkan kepada 3 kumpulan. Senang je. Pertama, rukun qalbi yang berlaku dalam hati. Apa dia? Niat. Kedua, rukun qauli. Ini yang kita sebut dengan mulut, macam baca Al-Fatihah. Dan yang ketiga, rukun fi'li. Ini pergerakan fizikal kita. Contohnya, rukuk dengan sujud. Kan lagi senang nak ingat bila dah pecah-pecah macam ni? Baiklah, teori dah faham kan? Sekarang, jom kita tengok macam mana nak praktikkan semua ni. Kita akan ambil solat zuhur sebagai contoh sebab ia lengkap 4 rakaat. So, kita boleh nampak macam mana setiap rukun tu dijalankan dari mula sampai habis. Permulaan setiap solat. Mula-mula, kita berdiri tegak, pandang arah kiblat. Kemudian, kita angkat tangan dan lafaz Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul ihram. Sambil sebut tu, dalam hati kita pasang niat. Inilah saatnya kita putuskan talian dengan dunia luar dan kita buka talian terus dengan Pencipta kita. Okey, ini contoh lafaz niat untuk solat zuhur. Yang kita sebut dengan mulut ni sebenarnya sunat, tujuannya nak bantu kita fokus. Tapi yang wajib, yang rukun tu adalah niat yang terdetik dalam hati kita. Serentak masa kita sebut Allahu Akbar. Apa niatnya? Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Simple je kan? Masuk rakaat pertama. Lepas je takbir, kita baca doa iftitah. Lepas tu kita baca surah Al-Fatihah. Yang ini rukun, wajib baca. Dah habis Al-Fatihah, kita baca pula mana-mana surah pilihan. Siap bacaan, kita terus masuk ke pergerakan. Kita rukuk, kemudian bangkit semula untuk i'tidal dan akhir sekali kita sujud 2 kali. Rakaat kedua pula lebih kurang sama je macam yang pertama tadi. Kita ulang balik, baca Al-Fatihah, baca surah pilihan, lepas tu rukuk dan sujud. Tapi ada satu beza penting. Lepas sujud yang kedua tu, kita tak terus bangun. Kita duduk dulu untuk baca tahiyat awal. Apa sebenarnya yang kita baca masa tahiyat awal ni? Ia sebenarnya satu bacaan yang sangat indah, gabungan ucapan hormat kita pada Allah, selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga lafaz syahadah. Anggap je macam satu checkpoint penting di tengah-tengah solat kita. Dah selesai tahiyat awal, kita bangun balik untuk rakaat ketiga dan lepas tu rakaat keempat. Pergerakan dia sama je macam tadi. Ada rukuk, i'tidal, sujud. Cuma, beza paling besar adalah pada bacaan. Untuk 2 rakaat terakhir ni, kita cuma baca surah Al-Fatihah je. Tak perlu dah baca surah-surah tambahan. Dan kita dah sampai ke penghujung solat. Lepas sujud kedua dalam rakaat terakhir, kita duduk untuk bacaan tahiyat akhir. Dah siap baca semua tu, kita tamatkan solat dengan bagi salam. Mula-mula ke kanan, lepas tu ke kiri. Selesai.
Bacaan tahiyat akhir ni, dia panjang sikit je dari tahiyat awal. Sebab apa? Sebab dalam bacaan ni, kita tambah selawat ke atas Nabi Ibrahim dan keluarga baginda, sama macam kita berselawat ke atas Nabi Muhammad. Bacaan inilah yang melengkapkan rukun bacaan kita sebelum kita bagi salam. Okey, kita dah tahu cara nak dirikan solat. Tapi ada satu lagi benda yang sama pentingnya, iaitu apa yang boleh buat solat kita jadi tak sah atau batal. Penting kita tahu ni, supaya kita boleh jaga solat kita elok-elok. Soalan ni memang kritikal. Sebab kadang-kadang kita tak perasan pun kita dah buat benda yang boleh batalkan solat. Jadi apa agaknya benda-benda yang kita kena elakkan sangat-sangat masa tengah solat? Ini antara 5 red flag utama yang kena jaga. Pertama, sengaja tinggal rukun. Kedua, kalau kita terkentut ke, terbatal wuduk, tu dah berhadas. Ketiga, makan atau minum, walau sikit pun. Keempat, bergerak banyak kali berturut-turut, macam garuk sana sini lebih 3 kali. Dan kelima, kalau aurat kita terbuka. Semua ni, kalau jadi, solat terus batal. Tapi ada satu benda penting. Ada beza besar antara sengaja dengan tak sengaja. Kalau kita sengaja tinggalkan rukun, confirm solat tu batal. Kena ulang balik. Tapi kalau kita terlupa, solat tu tak batal tau. Cuma, bila kita teringat je, kita kena terus buat balik rukun yang tertinggal tu. Dan sebelum bagi salam, kita buat sujud sahwi. Cerita kita pasal solat tak habis lepas bagi salam je. Ada lagi satu amalan bonus yang sangat-sangat digalakkan, iaitu wirid dan doa. Jom kita tengok sekejap amalan indah yang boleh melengkapkan lagi ibadah solat kita ni. So, lepas je bagi salam, Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri, apa kita nak buat lepas tu? Terus bangun dan lari ke? Sebenarnya, jangan. Waktu lepas solat tu lah golden time kita. Waktu paling best untuk kita terus sambung bersembang dengan Allah melalui zikir dan doa. Antara amalan paling senang tapi pahala dia, Masya Allah, besar sangat. Cuba amalkan zikir ringkas ni. Mula dengan istighfar 3 kali, lepas tu sebut Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar pun 33 kali. Tak sampai 5 minit pun, tapi ia macam kita extend lagi masa kita dengan Allah. Dan sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk kita fikir sama-sama. Sekarang kita dah faham rukunnya, dah tahu cara pergerakannya. Tapi cabaran sebenar ialah macam mana kita nak ubah semua pergerakan dan bacaan ni daripada sekadar rutin kepada satu perbualan yang betul-betul khusyuk, yang kita rasa dekat sangat dengan pencipta kita. Itu yang kita semua kena sentiasa usahakan. Fikir-fikirkan.